Tapi yang ilahi tak kira tak nak tutup. Anak yang lagi tu. Cerita dah tiga. Dia bukan main besar, kita tak dapat. Okay, boleh kita tak dapat. Tak ada semua. Tak apa, tak gigi dia cerah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia letak ni kot dia nak cari. Aku ingatkan selfie. Ni kajul jangan. Nak air kata. Dah tak balik kajul. Ha? Tu apa ya? Apa? Apalah untuk hal update Snapchat. Aku nyusul. Dah. Ni tekan dah kok. Dah semua tengok. Aku boleh dah. Hari ni kita nak makan bahagia. Blok. Robek mahal. Kursi pun oh, tengah piang. Tengah piang. Apa tak hilang dia. Ada dia sana. Tengok air makan. Oh. Kacau. Kami dah makan habis lah. Ya. Lincin. Bukan habis tak langsung. Dengan hidung. Oh. Aku bukan yang mana itu ini. Oh ni. Tadi dah pergi sana. Pasal dia masuk kat sini. Asal atas ni lindung. Tidak bagi hati mana? Ni banyak komplain ni mama. Kita kat mana ni? Kita sedang berada di Kami kat Alostar. Tengoklah suasana Alostar. dah sana. Tengok muka aku. Atau isu upload YouTube. Dia pun beli ni. Jus. Tengok ni. Dia punya straw macam nak sweat test punya lah. Apa guys? Ada 3. Ni satu je lah. Macam baru buat. Green tea. Matcha green tea. Green tea matcha. Macam strawberry. Tak senonoh tu dia duduk. Cakap makeup mana tenang nak lama. Hang. Aku. Ai kau tak mana. Tengok dia sorok-sorok orang. Tengok Ain duduk je lah. Jenuh aku sensor lagi. Oh dah sedap dah. Sedap. Oh dia tak tunjuk. Kajul sedap kajul. Dia tengah scan nak dapat apa beli Zeus tadi. Tengok sikit cara scannya. Buka along ya. Halo ya korang. Kita nak letak kod. Dia mengharapkan imas. Tolonglah Imas. Ni 2 kali dah dia. Tengok dapat voucher RM9. Kena beli lagi. Cak ZT for W nice Claim. ZK6BO. Claim ah? Imas. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada weh, 10% off je. Alamak. Lama lah kamera dah. Okey je. Cantik. Kita tengok apa? Nak tangkap gambar tapi tak ada orang tangkap gambar kan. Tak ada mangsa. Tu masanya aku tengah zoom. Bisa. Tak payah aku. Weh tak payah aku ni.
Cerita pasal sekolah. Ada budak lain. Sekolah kami kena rasuk dulu. Ada bilik seni. Biar apa weh tajuk utama dia? Oh, ni kena masuk. Aku kena masuk. Aku salah. Salah tajuk. Ni pula. Awak ni berasuki sana. Cerita dia macam mana? Cerita dia macam mana? Aku tak boleh. Aku kucing kan? Lepas tu kan dia dah jadi lama. Lepas tu satu hari tu Tiba-tiba tengok satu hari duduk tak duduk. cerita dia bercanggah tau. Dia boleh trigger benda tu disebabkan depa potong pokok salah satu dekat sekolah tu. Lepas tu benda tu mengamuk. Lepas tu kan ada trigger dia punya trigger dia punya dengan ada budak junior dia tu yang ada Macam perbincangan amat-amat dahsyat. Itu dulu kau kena bukan orang ni kena. budak yang ada satu tu kena dulu. Lepas tu Buat tu ya. yang Lagu. Lagu seram. tingkat 4 Dia punca dia sebab Auni dan Nabil. lepas tu mass hysteris. Mass hysteria. Sebab ni Sebab dia be announced. cikgu suruh aku. Dalam semua kena kasut kat orang. Cikgu suruh kau. Duk, hampa duk. Tapi kata terbalik tau. Ni muka punca-punca kami kerasukan. Sebab kalau tak berkumpul benda tu takkan jadi. Kan tak kan kalau hamil handa dekat handa kat menjerit kan. Dia macam arketype. Dia duduk kat bilik komputer. Kalau lemah Aku dengan Mira dengan Mukri. Wah, Oh, aku terperangkat tu ya. Ya tahu kan. Macam mana buat bilik situ? ada kan dekat dalam bilik kopi tu ada Hampa pos. semua buat seni kot kayak buat perniagaan. Duk weh. Suami abang. Kami 3 orang je dalam. Siapa suami aku? Cikgu. Benda. Aku jual dekat sekolah. Mana ya? Masalah apa? Tak, kalau aku buat announcement, cikgu mana bagi Dia suka duduk dalam bilik permission untuk aku buat announcement? Kan waktu tu terdesak. Seorang lagi. Member. Aku pakai mic mana? Mic situ lah. Mic surau. Surau tak dengar satu sekolah. lah. Tapi sudah boleh lah dengar satu Surau lebih boleh dengar satu sekolah. Ya ke? Mata aku ingat yang ada kata macam, weh, apa kau dia patah sepok? Kalau kita rasa apa kau sepok? Ya, weh, waktu tu belakang ke tingkat 4 tau. Belah. Cuba lah awak gila. Lompat dekat pagar sekolah Malik tu. Takkan tak ada waktu tu. Ada? Dia dengan apa? Masa yang kami 2 orang tu. Lepas tu gelak-gelak macam, ha? Kenapa ni? Time tu kita kat mana? Kat sekolah lah. Ya, aku tak dekat sekolah, dekat kelas tu kat surau. Tak dalam kelas lah jadi benda tu. Jadi dalam kelas. Macam mana dia duduk kat bilik komputer? Hampa buat kita berpecah. Hampa buat seni. Kaya buat perniagaan set. Sebab tak siap kot. Kami dengan Bukri. Macam hangat sangat ceritanya. Kenapa hal dengan Bukri? Sumpah aku nak ingat. Sumpah aku nak ingat. Kami dengan Bukri. Oh, hampa buat perniagaan dah. Oh, buat perniagaan. Kita buat seni. Hampa buat seni. Atas sangat pun. Dia pun buat seni. Lepas tu, kenapa Syul ada dengan kita? Aku pun tak ingat. Nak buat seni. Nak buat seni. Aku tak ingat. Kenapa Syul buat seni? Kenapa Syul Tak ingat. tak buat perniagaan? Tak, yang aku ingat, aku dengan Nabil bawa turun semua orang. Turun surau. Aku rasa aku turun diri kot. Tak, maksud aku budak sekolah lek lah buat turun pergi surau. Budak sekolah lain. Budak kelas lain di surau. Macam-macam. Jadi tak? Dekat surau lah yang jadi. Tak itulah apa dia ping. Ni isu kedua. Kami masuk bilik disiplin. Sebab apa yang tu? Semua sebab dia. Ni semua sebab dia. Ni kena sepak dengan senior ni. Macam mana weh cerita dia? Gila. Sebab meja tu luar. Han tak monjok. Hancur lah. Tak payah duk cerita sampai hujung Hana dengar. Hancur lah tepi sikit. Orang nak duduk ni. Makin lama makin ke tepi. Mereka nak satu meja tu depa je. Kisahnya pasal meja di kantin.
boleh menjadi punca pergaduhan. Dia pun macam, oh, macam tu. Lepas tu kita pun ambil ayak semua. Yang pergi banyak tu. Saya saja. Kat atas meja. Kat atas dia punya beg. Sebab dia pun letak beg atas meja. Pakai tu. Semua ayak. Pesta ayak weh. Ayak apa yang... Ayak tu. Siapa tu yang bangkuk apa? Aku tak ada waktu tu. Aku duduk sebelah tu. Ali pula tak ada dekat. Aku duduk kat Dewan. Dia dengan Mira duduk kat dewan. Apa tu? Tak makan. Ni ayam aku terbang. Bersalah-salaman hari raya. Siapa? Bersalah-salaman. Aduh. Hey, take my hand. Jumpa waktu kenduri pula. Kenduri bilang. Dia petikan awak tak salam ke? Dia pun duduk sini. Tak lagi. Dia pegang salam juga. Dia nak salam. Dia nak salam ke? Hampa-hampa. Masalah kita duduk sini kan. Nak salam apa? Dia yang duduk jauh. Dia yang suruh kami salam. Kami duduk start. Aku duduk jaga habis. Selalu salam. Dia dah jaga je salam. Kenapa kami yang tak boleh jumpa? Kita lupa siapa nak ambil gambar kita ni. Dia bagi. Mana ada? Kajul mana kajul? Dia bagi untuk ambil gambar. Dan orang jauh. No, pergi sana lah. Awal dia nak balik. Ha? Kena airdrop dulu. Airdrop dulu. Lupa kan nak balik. Kita tengok bola sekarang. Airdrop dulu. Love ada love tak? Love tak keluar. Love tak kelak. Awak punya nose saya lah. Apa tekan lah? Sebab hasil nombor aku. Tu dia balik. Bye-bye. Ayo. Mana? Allah Akbar. Buka nak tengok. Tak nampak. Ini mangsa bagi pecah. Kau memang dah pecah Tak apa dah tukar RM10 lah. Tadi dobat. Hari ni betul-betul bye-bye. Apa ni? Kau yang ni tau. Aduh, nak balik bila ni. Baru suruh lelaki dia apa? Antara Ni tadi memang dah ada ke apa? itu memang ada. Tak ada lah. Ni dah memang dah ada lah. Astaga. Tak apa, bye-bye cepat. Ni betul-betul bye-bye. Bye orang jauh. Ni cilik. Sang. Okay dah, jom. Ni betul, bye-bye. Habis balik. Balik lah. Dia dalam makin nak makin jauh nampak. Kami jauh duduk sana. Bye. Bye Kajol. Bye Kajol. Tadi elok. Thank you. Okay, ni dua-dua orang. Cepat, flying kiss to shoe. Okay, bye. Bye Kajol. Tadi elok. Tadi elok. Thank you. Okay, ni dua-dua orang. Cepat, flying kiss to shoe. Okay, bye.